Air habis dah tu. Oh, 2, 3. Betul, betul. Anak dia berapa orang? 4 orang. Jadi pakat tak jenguk belakang. Tok Ngulu mari. Mari kat Abang Tok Ngulu. Mari. Abang gidah JKM sana Tok Ngulu. Abang royak ke JKM biar abang mari melawat dulu. Sehat deh? Tak apalah abang buat kira lah. Tengok dah kan? Dak lagi? Nak saya tengok. Mari Tok Ngulu. Mari Tok Ngulu. Hai. Rumah Pak Den ni agak kucar-kacir. Mari sama-sama kita menziarahi dan selamatkan Pak Den. Assalamualaikum. Masuk ah. Waalaikumsalam. Dah betul lah. Mari Tok Ngulu mari. Bego habis ni Tok Ngulu. Oh, ni baik ah. Oh. Ambulans. Ku main sini. Molek pijak tai. Nak pakai orang bahar. Tai habis ni. Panggil ambulans tak? Tak boleh ni, tak boleh. Tak boleh lock dah. Tak boleh lock dah. Ya Allah, hanuk gila. Apa kan ni? Dia apa lagi? Tinggal ni. Ni dia panggil anak daripada neraka. Hai penuh dah beli. Panggil ambulans. Allahu Akbar. Masya Allah. Habis tolong dah lah. Ya. Sekadar saya boleh. Iyalah sekadar Tok Ngulu lah. Habis lah. NGO hak mana-mana boleh tolong. Tak peduli lah. Ya. Dia ni jira-jira dia ni tak cara semua dia boleh makan ke apa ni. Kita kata kali dah. Tidak lah. Di lagu ni penyelesaian konkret bukan lagu ni. Tengok siapa boleh tengok. Ya betul lah. Kita kata. Nak menyelesaikan tu. Tindakan susul dia konkret. Mari bui balik tak selesai. Keadaan dia tu tidak seperti manusia lah. Lagu tu. Betul lah. Bui fikir apa pun bukan penyelesaian. Penyelesaian dia duduk dengan keadaan terurus. Betul. Kok jalan mana? Kalau tak boleh kau pergi kau ni. Adalah jalan dia. Dah tak boleh selesai. Biar abang lesar. Dah. Terima kasih banyak Tok Ngulu dah. Tok Ngulu pernah telefon dah ke abang? Ya admin abang lah akak tu. Dia akak? Ya kak, dia kecik molek lah. Apa tu? Saya royak lah mana boleh saya royak tu. Cuma mungkin Tok Ngulu tak gambar ke? Tak memang lah. Tak gambar dia tak tahu lah. Kita kecik mulut lah. Dia kata kalau ada wari, ada apa anak, saya tak boleh nak tolong dia tu. Sebab kalau ada anak tu. Betul lah sebab ada anak. Saya nak merayunya kata tak boleh, tak ada dah ni. Tak boleh nak tolong dah ni dengan saat ni. Saya tengok pelik dah lah. Minta maaf lah bagi pihak admin abang tu sebab tak atas gambar. Kita tu tahu cara lagu mana. Sebab demo ni dia atas gambar. Bila dia atas gambar, admin abang akan atas kabel. So abang kena lah. Tak boleh ni. Dia kena lagu tu. Anak berapa orang? 4 orang. Jatuh berapa orang? Tino berapa orang? Jatuh 2, Tino 2. Ingat hak sulung umur berapa? Nama ingat. Umur tak ingat? Umur tak ingat. Kita pergi duduk Pak Molek dah? Dah sudut sini lah dah? Habis pergi letak Pak Molek dah? Tempat ada orang cara dah? Nama gapo? Nama gapo? Deng. Minta lagi Deng selamat lah dah? Okey Deng. Kita pergi dah Terengganu. Baru ni. Tak apa Deng. Habis pergi letak Pak bayar. Terengganu tu Pak free. Habis pergi letak Pak bayar. Dah? Tak apa habis bayar. Deng tak so bimbing tu. Dah? Air habis dah tu. Oh, 2, 3. Betul. Air habis tu. Mari tak mandi sini lah. Mana ni? Sini. Sini. Mana ni? Sini. Kata orang ni buat. Sini apa ni? Sini. Buka baju dia, lanje. Sini. Okey kapun ni nama apa ni? Deng. Odeng juga. Odeng orang kapun ni. Maaf ada kaki dah. Tak apa, tak ada masalah. Dia nak marah dia katak lah tu. Jangan. Tak ada siapa nak marah ke dia. Ni umur kau itu boleh tu. Depan. Daripada mana tu? Depan habis orang debek. Orang debek tu buat. Okey, dia tu pak kau ni. Ya ke? Dia akan duduk tempat selamat. Tempat selesong, tak ada buli. Ada buli kamu. Kalau ada buli apa pang. Buka sikit. Bang wangi segar tak berasa deng? Segar tak?
Dah. Sedap dah lah. Oh. Jiran nak cara tak boleh seorang ni. Kau korang nak cara dia 3-4 orang. 3-4 orang ni baru boleh ni. Nak selesai masalah dia ni. Sore duk cara. Apa dia cara? Itu. Nama kau apa? Api. Apinya ke apa ni lah? Apa? Tak tahu. Api ada Tak lagi. antara layu. Sebelum ni orang kampung lah duk ambil peduli pengundi polis dekat sini pun ambil tahu, pengundi ambil tahu, orang kampung ambil tahu. Tapi setakat itu saja yang mampu dibuat oleh penduduk tempatan. Dan mereka bersepakat untuk menghubungi Abe untuk selamatkan dia. Tidak ada. Piti tak ada Abe, piti belana tak seduk bembel. Tu orang DB sungguh. Abang orang DB sungguh. Oh iya ke? Muka Abe baik tak? Muka Abe baik tak? Baik. Dah. Tu nak. Minai dulu dah. Mai pergi minai dulu. Mana? Tu restoran. Restoran kat apa? Tak sini. Sini. Apa nak tengok panahnya? Minum air. Ngadak UCS tu. Tu depan UCS dah. Okey, daripada negara mana ni dia kata? Itu dia marah kereta. Tak berani marah kabeh tak? Tak. Ni. Jangan marah kabeh. Sebelum bergerak ke rumah warga tua swasta, Arina Zahari suapkan nasi pada Pak Din dulu. Kena terima kasih banyak ke Din ni. Kau tok ngulu kat orang kampung dah. Sebab tak balik dah ni. Memang tak balik dah. Pakai kira situ, lepas tu pakai berakhir situ dah. Kalau panjang umur pun duduk situ, pendek umur pun pergi Batu Dua dah. Daripada situ dah. Okey. Okey. Malam ni tidak tak lembek dah malam ni. Malam ni tidur sedap dah. Lemuk sejuk, aircon sejuk. Terima kasih belakang dah. Apa pergi dulu? Okey, Zam. Apa pergi dulu dah. Selamat. Terima kasih belakang. Sama-sama. Dalam tempoh kurang 2 bulan telah 4 kes Abe berjaya selesaikan melibatkan warga tua Papa yang teraniaya. Semoga kes seperti ini tidak berlaku lagi.